Serius, kalau lifetime macam influencer tapi bank balance macam student intern, itu bukan soft life, itu financial self-destruction. Bila gaji masuk, jangan terus buat drama. I deserve this. Deserve apa? Simpanan pun tak cukup sebulan. Saya cakap ni sebagai banker yang kerap tengok slip gaji orang. Masalah Gen Z ni bukan income, masalahnya lifestyle yang laju dari dompet. Contoh, gaji RM2,500, phone nak sampai RM6,000. I need a camera to take OOTD photo. Kereta RM1,200 sebulan. Bila tanya, aku penat naik motor. I deserve better. Bro, deserve tu lain, mampu tu lain. Rule yang pertama, jangan ambil loan untuk gaya. Saya ulang, do not. Jangan buat personal loan ataupun hutang kredit kad semata-mata nak nampak hidup cantik. Korang bukan upgrade life, korang upgrade hutang. Kereta nak mahal untuk pergi kerja, phone nak mahal untuk scroll TikTok, sneakers RM1,000 tapi simpanan baru RM50. This is not self-love, this is self-sabotage. Rule yang kedua, salary kecil tak apa. Yang bahaya bila salary kecil tapi ego besar. Tak perlu nak ikut orang. Kawan hang beli kereta, dia mungkin anak orang kaya. Kawan hang pergi Bali, dia mungkin swipe credit card. Kawan hang OOTD branded, dia mungkin tak bayar PTPTN. Live your lane, slow tapi safe. Rule yang ketiga, simpanan wajib, tak ada alasan. Gaji masuk ya terus buat auto transfer. Bukan RM1,000 pun tak apa. Start dengan RM50 ataupun RM100. Sikit-sikit pun okey. Yang penting konsistensi. Sebab emergency takkan notify dulu. Emergency akan datang macam jump scare. Rule yang keempat, begin with this formula. 50% for your needs, 30% live a bit, 20% for your saving or investment. Kalau korang tak mampu simpan 20%, tak apa. Tapi kalau korang tak mau simpan walaupun 1%, itu masalah attitude, bukan income. Rule yang kelima, jangan rush nak dewasa. Dewasa bukan kena pakai jam branded-branded. Dewasa bukan nak kena makan brush RM40 setiap weekend. Dewasa adalah bila dia boleh bayar bil dia sendiri. Ada simpanan. Kalau umur 23 hingga 25 korang struggle, itu normal. Yang tak normal ialah korang sentiasa broke sebab korang pilih sendiri gaya hidup yang boss level dengan gaji intern korang. Gen Z ni sebenarnya power, pandai teknologi, pandai cari side income, pandai buat branding sendiri. Yang lemah cuma satu, nak kaya cepat tapi sanggup miskin lama. Slow and steady pun boleh menang bro. Yang penting korang kawal duit tu, bukan duit kawal korang. Gaji kecil tak buat korang gagal. Tapi kalau gaji kecil plus ego plus tak ada saving, confirm game over. Start kecil-kecil, konsisten, dan jangan compete dengan orang. Korang compete dengan masa depan korang sendiri. Nak fikir sendiri. Assalamualaikum.